Sedap? Sedap. Sedap ke tak? Sedap. Sedap macam mana? Sedap gila. Sedap gila. Jangan lupa subscribe, klik like dan juga klik loceng. Jom Ina kongsi macam mana Ina buat mantau sambal bilis mata biru. Firstly mesti lah kena ada plain mantau ni. Mini mantau Ina ambil yang plain, beli online je. Nak buat dia memang mudah. Just goreng sebab dia dah memang ready made kan. Just goreng je mini mantau ni sampai warna dia jadi coklat. Dah siap. Lepas tu Ina guna ikan bilis mata biru yang sedap tu. Memang rangup, lembut. Goreng tu dulu. Then bahan yang lain senang je. Timun Ina guna timun Jepun yang kecil tu supaya dia crunchy. Ni sambal nasi lemak lebih. Hari tu mak Ina buat nasi lemak. Senang kerja Ina. Dah goreng mantau ni kita belahkan dua. Jangan belah sampai hujung. Lepas tu kita letaklah sambal. Sambal senang je. Korang mesti boleh buat sambal dah. Then letak timun, letak dua pun lagi, dua kira sedap ni rasa. Letak timun, lepas tu letak ikan bilis ni. Bila korang makan tu krok crunchy, sedap tau. Mantau itself dah sedap. Ina suka brand yang ini, korang boleh tengok Ina beli kat mana. Memang sedap mantau dia. Just letak sambal, letak ikan bilis, letak timun, makan sedap weh. Dah siap. Tak tahu nak bagi nama apa. Ina bagi nama mantau sambal bilis mata biru. Kan Mami? Nah, awak makan mantau kosong sebab dia sambal. Kita bagi dia makan mantau kosong. Terus actually mak Ina masak nasi dia, mak ada lebih sambal tu. So kita buatlah mantau ni. Tambah timun dengan ikan bilis mata biru bagi crunchy. Sekejap makan sedap. Sedap? Sedap ke tak? Sedap. Sedap macam mana? Sedap gila. Sedap gila. Sedap ah. Mantau ni sendiri sedap. Kalau tu crunchy ikan bilis. Macam burger Malaysia. Mini burger Malaysia. Sedap je. Saya buat jangan kartun. Lepas tu TV.